Sujud syukur iaitu antara sujud-sujud yang tidak wajib. Caranya ialah kita bertakbir. Ada khilaf, ada yang kata sujud saja tak apa dah, tapi kita meraihkan pandangan-pandangan yang ramai. Kita mulakan dengan takbir. Sebab apa kita sujud syukur? Kerana baru mendapat pekerjaan. Dapat kerja tu nikmat yang besar yang jarang terjadi. Faham? Jadi kita pun sujud syukur, atau dapat sambung belajar di kolej ke apa dan sebagainya, atau berjaya membeli sebuah kenderaan Viva Elite umpamanya. Dia nikmat tak? Bukan hari-hari orang beli kereta, raja tak boleh beli hari-hari. Nah. Jadi sujudnya mula dengan takbir. Allahu Akbar. Mula dengan takbir dulu dengan niat sujud syukur, lalu sujud. Faham? Kemudian duduk, bangun duduk dan salam, selesai. Ada pendapat mengatakan baca tahiyat, ada pendapat kata tak payah baca. Ini pendapat yang lebih kuat. Sujud dan bangun, Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Nampak? Ada pendapat mengatakan bangun sesadah, tapi kita raikan pandangan yang lebih ramai. Allahu Akbar, sujud, bangun, salam. Baik, kalau kita tengah duduk dapat mak berita, lahir anak, dapat pekerjaan, dapat masuk universiti dan seumpamanya, tak? Orang hantar mesej WhatsApp, ting, anda telah berjaya dalam peperiksaan SPM cemerlang. Oh, kita tengah duduk nak sujud sawi, kena bangun tak? Tak payah. Tak payah. Dah nak bangun kok anda muat. Tak ada masalah. Dah mudah bangun, kau tak suruh. Tengah duduk boleh. Allahu Akbar, sujud. Dalam sujud baca benda, tidak ada sebarang hadis yang menetapkan ni bacaan ni. Yang ada riwayat sujud biasa ada bacaan dan sujud sajadah. Jadi nak baca macam sujud sembahyang boleh juga. Subhana rabbiyal a'la, atau diam saja boleh juga, atau nak kata alhamdulillah boleh juga, tak ada masalah. Jangan cakap Melayu sudah. Sujud terima kasih ya Allah, apa SPM aku beres. Jangan, kerana dia sama dengan sembahyang. Wajib menghadap kiblat, wajib bersih pakaian daripada najis, wajib suci pada hadas besar dan kecil, wajib dalam keadaan menutup aurat.